Okey, nampak? Sudah, Okey, nampak-nampak. okey. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada para hadirin yang dihormati. Nama saya Nur Khairunisa binti Ahmad Rizal. Hari ini saya ingin membentangkan kajian yang bukan sahaja relevan tetapi juga amat kritikal dalam konteks Malaysia hari ini, pengenalian kes murtad di institusi kehakiman Malaysia dan hak kebebasan beragama dalam perlembagaan persekutuan. Berikut kepada pengenalan yang menarik perhatian, izinkan saya mulakan dengan satu persoalan asas. Apakah sebenarnya maksud murtad ini? Dari sudut bahasa, ia bermaksud berpaling ataupun keluar. Dari sudut syarak, ia adalah tindakan keluar dari Islam dengan sengaja selepas beriman. Hukumannya jelas dalam surah An-Nahlu, azab besar bagi yang sengaja yang kufur. Tetapi di Malaysia, isu ini menjadi lebih kompleks. Ia bukan sekadar soal akidah, tetapi juga soal undang-undang, bidang kuasa mahkamah dan hak asasi manusia. Berikut kita pergi kepada sorotan literatur. Sorotan literatur mendedahkan tiga peranan utama dalam perbincangan yang sedia ada, iaitu undang-undang murtad dan yang berpecah belah mengikut negeri, dilema antara pencegahan murtad dan jaminan hak kebebasan beragama, dan yang ketiga kabus bidang kuasa antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Inilah justifikasi kajian kami untuk menjawab soalan-soalan yang masih tergantung. Berikut kita pergi kepada metod kajian. Saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kandungan mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder melalui penyelidikan perpustakaan yang teliti. Kaedah ini membolehkan saya memahami bukan sahaja teks undang-undang tetapi juga nuansa dan konteks di sebaliknya. Dapatan yang mencetuskan pemikiran, dapatan ini bukan sekadar fakta tetapi pendedahan konflik struktur. Yang pertama, pertembungan institusi, kes murtad tersesat ke mahkamah sivil sedangkan mahkamah syariah yang sepatutnya berkuasa. Ketidakharmonian undang-undang ada peraturannya yang sendiri mewujudkan kekeliruan dan ketidakadilan. Titik seagama yang genting di sinilah jenayah syariah bertembung dengan perkara 11 Perlembagaan Malaysia, hak kebebasan beragama. Berikut pandangan ulama dan undang-undang syariah terhadap hukuman murtad. Hukuman bunuh bagi murtad adalah jelas dalam hadis. Namun para ulama tidak sependapat tentang klasifikasinya, sama ada hudud ataupun ta'zir. Dan inilah realiti Malaysia, hukuman maksimum kami adalah penjara, denda dan sebatan. Hukuman bunuh tidak dilaksanakan. Persoalannya, adakah undang-undang sedia ada sudah mencukupi atau ia hanya mewujudkan ruang kelompongan? Kesalahan murtad dalam kehakiman Malaysia dan kebebasan beragama, inilah teras permasalahan. Perkara sebelah perlembagaan memberi jaminan kebebasan beragama, tetapi adakah kebebasan itu termasuk kebebasan untuk keluar dari agama? Mahkamah kita sendiri sering keliru, ada yang kata ini hak asasi, ada yang kata ini jenayah syariah. Kekeliruan ini bukan sahaja mengelirukan masyarakat, tetapi menggugat kewibawaan sistem kehakiman kita. Ini adalah satu penyelesaian iaitu menangani permasalahan murtad yang muncul. Saya mencadangkan pendekatan holistik dan proaktif, iaitu yang pertama pencegahan melalui pendidikan, iaitu benteng iman yang kukuh. Yang kedua intervensi melalui kaunseling selamatkan yang krisis, yang dalam krisis. Yang ketiga penguatkuasaan undang-undang yang jelas dan seragam. Yang keempat pemekasan komuniti dan institusi agama. Dan yang terakhir penyelidikan berterusan untuk memahami akar umbi masalah murtad ini yang muncul. Dan penutup, kesimpulannya, isu murtad di Malaysia adalah cermin kepada tiga masalah yang besar, iaitu yang pertama, ketidaksatuan undang-undang, yang kedua, konflik bidang kuasa kehakiman, dan yang ketiga, ketegangan antara syariah dan perlembagaan. Oleh itu, cadangan teras saya adalah penyeragaman undang-undang murtad di peringkat persekutuan, tujuannya untuk mewujudkan kepastian undang-undang, mengukuhkan Islam dan menghormati kerangka perlembagaan kita. Ini adalah sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan dan juga carian sumber saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.